Dan perkara yang pertama yang saya nak maklumkan pihak media, tak lain daripada ni program, satu lagi program City Survival Workshop ataupun satu program bengkel yang kami tumpukan kepada inisiatif prihatin tentang keselamatan wanita, kaum wanita. Dalam erti kata lain, ini adalah satu program yang mesra wanita, dan sebelum ini pun dalam 18 bulan kebelakangan ini, City Survival Workshop yang saya maksudkan itu telah pun berlangsung sekian lama, 18 bulan sebelum ini, dan kesemuanya terdapat 8 sesi telah pun berjaya dilangsungkan. Program ini juga mendapat restu daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Hari ini kami di sini semata-mata untuk memaklumkan pihak media tentang perkembangan semasa, khasnya tentang pelaksanaan program ini. Program ini walaupun dah berlangsung sekian lama, tapi baru ni dengan adanya dimensi yang baru, dengan adanya daya usaha yang baru khasnya dari kerajaan pusat dalam usaha untuk memberikan kaum wanita perlindungan khusus dari segi keselamatan peribadi mereka, maka pihak NGO, khasnya NGO yang saya menceburi itu, rasa terpanggil untuk berdaya usaha agar dapat mencapai matlamat yang kita perjuangkan. Dijangka sesi City Survival Workshop yang akan berlangsung pada 21 hari bulan Oktober ini, yang dijangka akan berlangsung di Sogo Shopping Complex dari jam 2 petang hingga 6 petang. Badan NGO khasnya seperti MRCA sebagai rakan kongsi baru kita. Kami rasa selama ini program kita ni banyaknya terhad saja ataupun terbatas kepada NGO, aktivis NGO ataupun warga masyarakat setempat saja. Tapi saya yakin dengan adanya penglibatan MRCA dan juga mungkin dalam masa yang terdekat ada lagi rakan-rakan baru, rakan-rakan kongsi baru yang sudi nak menyertainya, maka skop ataupun perangkuman penglibatan tu saya yakin penuh ianya akan makin luas dan makin terselah. Pada masa yang sama juga, hari ini saya juga menyentuh serba sedikit tentang perlunya daya usaha pihak kerajaan, khasnya melalui pihak polis dan juga pihak NGO masyarakat setempat dalam usaha membanteras jenayah yang masih lagi mengganggu gugat kehidupan kita saban hari. Dan saya selaku wakil rakyat pernah saya kemukakan pada pihak polis bahawa selain daripada workshop ataupun sesi bengkel kemahiran City Survival yang kami usahakan ini, perlu juga pihak polis mempertugaskan anggotanya di tempat-tempat yang strategik, umpamanya di tapak-tapak riadah khasnya di mana terdapat ramai pengunjung yang bersenam pagi. Biasanya dari pengamatan saya, biasanya
merupakan satu-satunya kumpulan yang mudah terjebak kepada ni risiko yang dibawa oleh ni bakal penjenayah. Dan pada masa yang sama di kawasan-kawasan kediaman umpamanya flat, sebab kawasan flat ataupun rumah pangsa dan pangsapuri jarang-jarang kita nampak ada tenaga polis yang masuk, sebab biasanya perkarangan pangsapuri ataupun flat ataupun rumah pangsa tu dianggap sebagai kawasan di luar jagaan polis. Saya syorkan supaya ini juga dapat turut terangkum dalam kawasan rondaan ni pihak polis. Sebab kalaulah ni kawasan perkarangan flat atau rumah pangsa tu dapat dikawaslia ataupun dapat diberikan hikmat ronda secara berkala, sudah tentu ia akan dapat membantu membanteraskan kes-kes jenayah yang saya maksudkan.